Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kawan-kawan. Alhamdulillah dapat kita bertemu sekali lagi di Cik Channel 530. Ini kita akan berkongsi membuat rempeyek yang tidak perlu menggunakan acuan. Hanya kita akan bentukkan peyek ini di pinggir ataupun di hujung kuali saja. Amat mudah. Masya Allah. Rugi saya tak tahu betapa mudahnya buat rempeyek ini. Rempeyek ini tengok tidak meresap minyak, sangatlah nipis. Tadi kita dah tengok berapa rapuh atau rangupnya dia. Jom kita lihat apakah bahan-bahan dan cara-cara untuk membuatnya. 250 gram kacang tanah. Kita akan basuh ya. Kita toastkan dan kita akan jemur lebih kurang dalam 1 jam supaya kacang kita ini kering dengan sempurna. Okey. Daun 5 purut lebih kurang 20 helai. Urat yang ni kita kena buang dululah ya. Okey, kita potong ni. Okey. Potong kita kata nipis-nipis macam ni. Okey. Buatlah sehingga habis. Okey, macam tu. Untuk rempahnya saya nak buat lebih mudah. Jadi kita akan menggunakan pengisar ini. Ya. Jadi kita memerlukan 6 ulas bawang putih, 6 ulas buah keras ataupun kemiri yang saiznya kecil-kecil. Kalau saiznya besar 4 pun cukup. Okey, sebelum tu potong bawang putih kasar-kasar ya. Buah keras ataupun kemiri ni pun kita potong kasar-kasar. Jika kawan-kawan okey ada lesung yang macam ni yang selalu orang Indonesia gunakan, boleh pakai yang ini. Tapi saya tangan sakit, jadi saya menggunakan blender. Bahagian yang lebih-lebih tepi-tepi ya, kita punya daun 5 purut tadi tu. Garam sebanyak 1 sudu teh. 1 sudu teh jintan manis dan 1 sudu teh jintan putih. Ini saya akan basuh dan toastkan. Okey. Bahan-bahan yang telah kita kisar halus. Ini jintan-jintan yang telah kita basuh dan toastkan, kita kisar. Yang ni tak payah halus sangat. Okey? Sebab kita nak dia pecah-pecah saja supaya ada rasa-rasa jintannya. Campurkan lebih kurang 50 ml air kosong ke dalam adunan rempah-rempah kita. Ini serbuk sebanyak 1 sudu teh. Okey? Lepas tu kita gaul. Setengah sudu teh perisa ya. Gaul. 1 biji telur ayam grade A. 500 gram tepung beras. 4 sudu makan tepung ubi ya. 2 3 4. Masukkan bahan-bahan ataupun bancuhan rempah-rempah yang telah disediakan tadi. Bilaslah bekas rempah ini dengan sedikit air dan masukkan ke dalam adunan. Masukkan 600 ml air kosong secara beransur-ansur ataupun bertahap-tahap. Masukkan irisan daun 5 purut dan kita gaullah sehingga semuanya bergabung. Tips untuk memastikan peyek tidak lekat di kuali. Kawan-kawan, untuk pastikan yang kita punya kuali ni dah betul-betul panas, kita masukkan sedikit air. Tengok nampak ada macam berbola air tu. Okey, itu menunjukkan kuali kita dah betul-betul cukup panas. Okey. Pastikan kuali kita ni dah betul-betul kering dan kita masukkan minyak secukupnya untuk menggoreng rempeyek kita yang menggunakan cara deep frying. Okey. Jadi kita akan panaskan minyak kita dulu. Siramkan keseluruhan kita punya kuali ni dengan minyak. Okey, macam tu.
kita masukkan sedikit adunan. Tengok, dia terus naik ke atas, maknanya dah cukup panas lah minyak ni. Adunan peyek ini hendaklah dikacau setiap kali kita nak menggorengnya, ya. Kita punya kacang. Kacang ni apabila kita nak menggoreng, barulah kita masukkan. Jadi kita buat macam ni, letak macam ni. Lepas tu kita tarik dia melintang macam ni. Macam tu. Boleh? Kita ulang-ulang lah. Okay, kawan-kawan tengok yang sebelah sini pula ya. Saya buat. Kita letak macam ni, tarik macam tu. Okey. Siramkan peyek kita dengan minyak yang panas. Tengok tu dia dah turun dengan sendirinya kan? Kawan-kawan tengok ya, yang bahagian ni peyek dia masih lagi tidak keras ya. Yang ini yang mula-mula tadi ni dah keras. Jadi kita letakkan peyek yang keras ni di atas yang belum lagi keras. Okey, tengok ni ya, tak keras kan? Ni yang keras ni kita letak atas. Bolehlah kita letakkan adunan untuk buat peyek di bahagian kosong ni ya. Dan kita buat pula yang bahagian ini ya. Tarik. Melintang. Okay. Peyek ini terus turun ke dalam minyak apabila disiram dengan minyak panas ni ya. Biarkan adunan peyek terbentuk sebelum dilapiskan ya. Peyek kita ni, yang ini, yang paling bawah kita letak atas. Contoh ni, kita letak atas dia. Dia dah macam buih-buih dia tu dah berkurangan kan. Jadi kita boleh angkat. Kita guna tapis. Okey. Lepas tu kita alihkan ke tapis yang lain pula ni ya. Kita sendingkan dia supaya minyak yang berlebihan dapat mengalir ya, macam ni. Minyak kita ni sebelum kita bubuh yang berikutnya. Okey. Jutaan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua kawan-kawan yang sudi menonton video ini hingga akhirnya. InsyaAllah kita akan berjumpa di video yang akan datang dengan resipi yang lebih menarik untuk dihidangkan di bulan puasa ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye kawan-kawan. Sebelum saya mengakhiri video pada hari ini, jangan lupa kawan-kawan klik untuk 2 lagi resipi, iaitu